Serotan berita setakat jam 8 malam, Selasa 20 Mei 2025. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan Ribat, sebuah kenderaan taktikal ringan mobiliti tinggi pertama yang direka bentuk dan dibina sepenuhnya syarikat tempatan Mildev International Technologies Sendirian Berhad. Perasmian itu sempena penganjuran Pameran Maritim dan Area Angkasa Antarabangsa Langkawi 2025 di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri. Datuk Bandar Kuala Lumpur Maimunah Muhammad Sharif mendedahkan ada penyewa perumahan awam gagal membayar sewa serendah RM124 sebulan selama 26 tahun dengan tunggakan mencecah RM39,140. Maimunah berkata di BKL akan mengadakan perbincangan minggu depan bagi menyelesaikan isu tunggakan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam kendaliannya yang kini mencecah RM70 juta. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng mahu seorang TikToker yang dakwanya menyebarkan berita palsu dan video fitnah mengenai projek MyKios di media sosial dikesan. TikToker itu mempersoalkan kenapa kerajaan membayar sebanyak RM25,000 sedangkan harga pasaran dakwanya hanya RM12,800 bagi seunit kios yang mana ianya menelan belanja sekurang-kurangnya RM250 juta. PAS Sabah tetap yakin untuk membuat kejutan dengan memenangi kerusi pertamanya dalam pilihan raya Sabah walaupun penganalisis politik berpandangan parti itu hanya menjadi sebagai pengacau daun. Setiausaha PAS Sabah Sahar Abdul Majid berkata penyertaan PAS dalam PRN kali ini lebih berstrategi dan tersusun serta mempertaruhkan tokoh yang menepati aspirasi rakyat. 5 anggota pasukan simpanan persekutuan yang terlibat dalam kemalangan membabitkan kenderaan pasukan dengan lori muatan batu di Teluk Intan minggu lepas masih menerima rawatan di hospital. 3 masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Teluk Intan, seorang lagi di wad biasa hospital berkenaan sementara seorang lagi anggota menerima rawatan di ICU Hospital Raja Permaisuri Bainun. Demikian serotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.